Ini pengalaman yang mendebarkan juga lah. Sebenarnya daripada hotel ke sini ke stesen kereta api tu 6 km je. Sebelum sampai dengan stesen kereta api tu jam. Memang betul-betul jam. Polis ada tutup jalan lah. Jadi menyebabkan kami Stuck. dah nak dekat sampai tu kami turun awal ya. Nak jalan kaki, duit pula tak cukup. Duit ada tapi nak bayar Grab tu cakap tak ada duit kecil. Ada 100,000 Nak je. minta dengan ahli keluarga yang lain memang tak adalah yang sumber yang pegang duitnya seorang je ni. Kami tak ada pegang. Terpaksalah pergi tukar. Lari anak bertukar duit. Settle yang tu dia pusing pula. Sebab susah kata Pak Polisi marah. Saya pusing-pusing sampai kurang kami sampai awal setengah jam lah. Bukan macam tu. Sebab tapi belum sampai. Dia punya masa on time nak gerak 11 suku sampai 11.20 nak gerak dah. Allah. Kejar-kejar tadi Kejar berlari naik. dengan PA anaknya. Ngam je masuk. Ngam jugalah tutup Itu pintu. tutup. Oh, tertinggal ni 600-700 pula cari tiket lain. Petang ni pula. Alhamdulillah. Kami dah berada dekat dalam train. Better.